Apa hukum melintas di depan orang solat? Apabila seorang melintas di depan orang yang solat dengan sengaja, hukumnya haram. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul marru baina yadail musalli." Andaikan orang tahu besarnya dosa melintas depan orang yang solat, maka dia lebih rela untuk menunggu 40. Walaupun di sini tak disebutkan berapa 40. Boleh jadi 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, 40 jam, 40 minit. Tak tahu kan? Tapi kalau 40 menit itu pun dah dekat 1 jam dah tu. Setengah jam lebih. Itu pun lama. Orang solat kita lagi tunggu 40 menit daripada kita melintas. Itulah besar dosanya. Ni sutrah kita solat, ada contoh dinding. Kita berdiri, ni ada dinding. Ada orang melintas, falyadfa'hu. Kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ayajtaza, falyadfa'hu." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian dah solat dan kemudian dia dah menghadap sutrah, ada orang melintas, falyadfa'hu, dia tahan. Fa in aba, jika dia bersemangat lagi nak melintas, bunyi hadisnya falyuqatilhu, fa innama huwa syaitan. Falyuqatilhu ni sebenarnya bahasanya kasar sikit. Maknanya perangilah, bunuhlah orang tersebut kerana ia adalah syaitan. Tapi biasanya orang melintas tu kerana kejahilan. Biasanya kalau orang solat kita halang, dia akan tetap melintas tapi dia salamin kita. Dia pergi lagi. Dia ingatkan kita minta salam. Gitu.